sejahtera kepada semua. Hari ini saya dengan saya akan membincangkan tentang inovasi pengajaran dan pembelajaran tata bahasa Innobox Executive misi menyelamatkan bahasa. Saya Subashini Mohamed, pemegang nombor medrik P20241113445 dan rakan saya Nur Amalin Hajaran Bujane, pemegang nombor medrik P20241113426. Baik, saya ingin membentangkan tentang pengenalan tentang inovasi kami. Inovasinya bernama Innobox Bahasa Executive, iaitu salah satu bahan bantu mengajar berasaskan pembelajaran aktif. Ianya direka untuk memudahkan penguasaan bahasa executive secara konkret dan juga berperingkat. Ia menggunakan bahan mawujud dan aktiviti interaktif. Seterusnya, bahan tersebut menjadikan PDP lebih menarik dan juga berpusatkan murid. Inovasi ini diinspirasikan oleh tokoh Jeremy Bruner dan juga Maria Montessori. Terdapat beberapa ciri inovasi ini. Pertamanya adalah ia berbentuk kotak dan pembelajaran yang lengkap, dan seterusnya adalah semua bahan dalam satu set. Lepas tu dia mudah digunakan dan juga boleh disimpan dengan mudah. Dan seterusnya adalah ia merupakan aktiviti berperingkat dari mudah ke sukar. Baik, seterusnya adalah tentang prosedur pembinaan inovasi. Mula-mula kami kena pastikan kandungan bahasa executive. Seterusnya kami senaraikan bahasa disusun mengikut penggunaan sebenar. Lepas tu aktiviti pula dirancang dalam tempat bahagian. Dan akhirnya kami membina sebuah inovasi yang berfungsi kepada pembelajaran terstruktur dan juga sistematik. Itu sahaja daripada saya serahkan kepada rakan saya. Seterusnya saya sambung dengan bahan yang digunakan untuk menghasilkan Innobox Bahasa Executive ni. Yang pertama, kami gunakan kotak sebagai asas kepada bahan bantu mengajar ni. Kemudian kami gunakan kertas warna, pita velcro, gum, gunting, pita pelekat, hiasan bunga, tali dan cangkuk. Okay, seterusnya bagi aplikasi Innobox. Innobox kami ni terdiri daripada 4 bahagian. Bahagian pertama, murid perlulah mencari dan memilih frasa adjektif. Kemudian bahagian seterusnya, murid perlulah mengisi tempat kosong dan tahap kesukaran ni meningkat mengikut bahagian lah. Yang bahagian 2 ni, murid perlu gunakan velcro tape yang mereka cari dalam bahagian 1 dan menggunakannya di bahagian 2. Okey, seterusnya ialah bahagian 3. Murid perlulah padankan formula dengan frasa adjektif yang betul. Yang ni juga, pada bahagian ni, murid perlu menggunakan velcro tape yang digunakan pada bahagian 2 dan letakkan kepada formula yang betul. Okey, untuk bahagian terakhir, murid perlulah membina ayat lengkap sendiri dan bagi bahagian ni, murid perlu mengaplikasi dalam konteks sebenar. Okey, yang terakhir ialah sumbangan Innobox. Innobox yang kami hasilkan ni dapat meningkatkan penguasaan frasa adjektif dalam diri murid. Innobox ni dia menggunakan aplikasi pembelajaran berperingkat dan bermakna, dan dia boleh menjadikan PDP lebih menarik dan interaktif, dan Innobox yang kami hasilkan ni juga berpusatkan murid. Sekian daripada kami, terima kasih. Ini adalah inovasi dari kumpulan kami yang diberi nama Innobox Executive misi menyelamatkan frasa. Langkah pertama, pelajar boleh membuka kotak ini terlebih dahulu. Setelah kotak dibuka, pelajar boleh mengambil papan frasa untuk melekatkan jawapan pada bahagian seterusnya. Innobox kami mempunyai 4 bahagian.
iaitu bahagian pertama mencari perkataan tersembunyi, bahagian kedua mengisi tempat kosong, bahagian ketiga membina frasa mengikut formula yang diberi, dan yang terakhir ialah membina ayat sendiri menggunakan frasa adjektif tersebut. Berikut merupakan demo permainan dari kumpulan kami. Setelah pelajar berjaya menemui semua perkataan tersembunyi, pelajar boleh meneruskan permainan ke bahagian 2, iaitu mengisi tempat kosong. Setelah pelajar berjaya mengisi tempat kosong dengan frasa adjektif yang betul, pelajar boleh meneruskan permainan ke bahagian 3, iaitu memilih frasa adjektif dengan formula yang betul. KA tambah KA perkataannya 5 minus. KA tambah KN perkataannya dengan tulang. KA tambah KK perkataannya rajin bekerja. KP tambah KA perkataannya sangat pandai. Setelah pelajar berjaya menyelesaikan permainan bahagian ketiga, pelajar boleh meneruskan permainan di bahagian 4, iaitu membina ayat menggunakan frasa adjektif yang betul. Bagi frasa adjektif sangat pandai, saya membina ayat adik saya mendapat keputusan yang baik kerana dia sangat pandai. Sekian sahaja demo permainan dari kumpulan kami, iaitu InnoBox Adjektif, misi menyelamatkan frasa. Terima kasih.